Apa khabar semua? Anda pernah tak bila tekan brake tu, tiba-tiba pedal brake tu rasa lembik? Kita tekan sampai bawah, baru dia makan. Kalau benda ni pernah berlaku, ini bukanlah satu perkara yang normal dan memang nak kena hantar kereta tu pergi bengkel untuk cek. Ini macam petanda awal lah brake tu nak fail. Nasib baiklah ada warning. Ada je kes yang mana kegagalan sistem brake boleh berlaku secara mengejut. Jadi benda ni sangat berbahaya. Jadi dalam video ni saya akan explain kepada anda secara teknikal dan terperinci apakah punca-punca utama kegagalan sistem brake. Tak kira lah kereta ke, motor ke, lori ataupun bas. Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, kita perlu faham bahawa sistem brake moden beroperasi berdasarkan tekanan hidrolik. Apabila kita tekan pedal brake tu, daya tersebut akan ditukarkan kepada tekanan hidrolik oleh master cylinder. Tekanan hidrolik ni pula akan dihantar melalui hose kepada brake caliper. Dan dekat sinilah berlaku geseran antara brake pad dengan brake disc. Kalau drum brake tu antara shoes dengan drum lah. Dan geseran ni akan memperlahankan kenderaan anda. Namun, sistem ni boleh gagal kalau kata terdapat kebocoran hidrolik di mana-mana bahagian. Tak kiralah dekat hose dia tu ke, dekat mana-mana connector ke atau seal dalam master cylinder tu sendiri. Apabila berlaku kebocoran, tekanan tak dapat develop dan ini menyebabkan brake tak berfungsi sepenuhnya. Dalam kes ni, pedal brake mungkin terasa lembut atau tenggelam ke lantai apabila ditekan. Kemudian, salah satu punca lain yang orang lupa adalah kehadiran udara dalam sistem brake tu. Sistem brake sepatutnya tertutup terus dan diisi sepenuhnya dengan minyak brake. Tapi, kalau kata ada angin dalam sistem tu, mungkin sebab servis tu tak sempurna atau adalah bocor kecil-kecil, udara tersebut akan termampat berbanding cecair. Ini menyebabkan kehilangan tekanan serta respons brake yang perlahan. Pedal brake anda tu akan rasa macam spongy lah. Dan kita sebagai driver dah tak boleh nak agak. Kereta tu akan brake banyak mana bila kita tekan tu banyak mana. Sepatutnya kita boleh agak exactly kereta tu nak berhenti macam mana. Dan udara dalam sistem brake pula boleh dikeluarkan dengan proses bleeding. Kalau anda pergi bengkel, anda cakap lah nak bleedkan brake, diorang tahulah nak buat apa. Punca ketiga masalah brake adalah isu minyak brake tercemar atau dah lama sangat. Memang ramai pemilik kenderaan dia tak tahu bahawa minyak brake ni bersifat hygroskopik. Maknanya minyak brake ni boleh menyerap wap air dari persekitaran. Dan kandungan air yang meningkat ni menyebabkan takat didih minyak brake tu menurun. Jadi kalau anda ni brake secara agresif, haba yang terhasil ni boleh menyebabkan minyak ni mendidih dan membentuk wap. Dan benda ni lah yang mengurangkan keberkesanan tekanan hidrolik. Istilah sebenar dia dipanggil vapor lock atau brake fade. Dan benda ni boleh berlaku tanpa amaran. Lagi-lagi kalau kita turun bukit dalam masa yang panjang. Asyik main brake je kan? Baik, punca seterusnya, macam mana brake ni boleh rosak adalah kerosakan komponen mekanikal. Contohnya, brake pad dah haus, brake disc bengkok dan sebagainya. Brake pad ni kan, dia sebenarnya mempunyai ketebalan minimum yang boleh diterima. Kalau dia terlalu nipis, permukaan besi yang pegang brake pad tu, itulah yang akan bergesel secara terus dengan brake disc. Dan benda ni menyebabkan brake tu tak dapat mencengkam dengan betul. Lepas tu confirm bunyi bising gila. Pada masa yang sama, brake disc tu pun boleh cala bala. Dan juga boleh berlaku warpage atau kehausan tak sekata disebabkan haba yang berlebihan. Benda ni yang menyebabkan kereta tu bergegar sewaktu braking dan braking distance akan meningkat. Driver pun takkan confident untuk push brake dia kalau dah gegar macam tu. Komponen seterusnya yang perlu difahami adalah master cylinder. Master cylinder ni dia ada macam 2 litar hidrolik yang berasingan sebagai redundancy. Tapi kalau seal dia bocor, tekanan hidrolik tu tak dapat disalurkan ke roda. Kerosakan ni agak sukar dikesan tanpa pemeriksaan teknikal. Cuma simptom dia macam tu. Tekan brake tapi tak makan sangat. Dan dalam kebanyakan sistem brake moden sekarang ni, kebanyakan kenderaan akan menggunakan brake booster untuk mengurangkan daya kita nak kena tekan pedal tu. Jenis paling biasa adalah vacuum booster, yang mana dia menggunakan vacuum dari enjin punya manifold untuk mudahkan anda nak tekan brake pedal tu. Jadi kalaulah hose vacuum tu bocor ke, diaphragm dia koyak ke, daya bantuan ni akan hilang dan pedal akan terasa sangat keras. Untuk EV dan hybrid pula, dan mungkin juga kereta biasa pun ada,
Booster ni mungkin digantikan dengan brake by wire. Sistem macam ni, kalaulah motor atau sensor tu rosak, maka braking performance akan terganggu sepenuhnya. Of course ada redundancy lah, sebab benda ni melibatkan safety. Kemudian kita kena tengok juga kemungkinan ABS rosak. Of course bukan kata tak ada ABS ni tak boleh brake, tapi kalau ABS ni rosak, dia boleh menjejaskan sikit kita punya balance sewaktu braking dekat atas permukaan yang licin. Tayar kita tu boleh lock dan kenderaan boleh menggelunsur sewaktu heavy braking. Jadi ABS ni masalah-masalah dia macam wheel speed sensor tu rosak, dia punya ABS pump dia fail, atau adalah model-model elektronik yang ada problem. Dan biasanya kalau benda ni berlaku, lampu ABS tu akan terang-terang menyala dekat dashboard. Kalau lampu ni menyala, jangan lenjan sangat kereta tu, sebab kalau emergency nanti nak brake tak ada ABS, memang menggelunsur straight je, nak kona-kona tak boleh dah. Tapi tak dapat dinafikan juga bahawa kegagalan brake juga boleh berpunca daripada kesilapan manusia sendiri. Lagi-lagi dari segi pemasangan yang salah atau sebenarnya tak servis langsung. Contohnya, brake pad tu ada kes dipasang terbalik, ada bolt yang pasang tu tak betul-betul ketat, atau minyak brake tu sendiri tak pernah ditukar selama bertahun-tahun. Jadi tanda-tanda awal sistem brake yang bermasalah ni termasuklah pedal tu rasa lembik, ada bunyi geseran besi semasa braking, kemudian steering tu menarik ke satu arah bila kita brake, kemudian ada bau hangit lah, lampu ABS menyala lah. Jadi kalau mana-mana tanda ni berlaku, anda jangan ambil mudah dan cepat-cepat kena hantar pergi bengkel, pergi check. Jangan tunggu sampai brake tu betul-betul fail, sebab dalam situasi macam tu, menyesal pun tak berguna. Jadi sistem brake ni sebenarnya bukan kata hanya satu komponen sajalah. Dia mengandungi pelbagai komponen dan ada linkages dan juga sistem hidrolik yang agak kompleks. Jadi, bila banyak komponen macam ni, mana-mana failure walaupun kecil pun boleh menyebabkan kesan yang besar kepada safety pemandu dan penumpang. Jadi, pastikan brake anda tu diservis mengikut jadual dan anda sendiri kena alert lah terhadap benda-benda kecil waktu braking tu. Contoh macam sebelum ni bawa kereta 10 tahun tak ada bunyi pun, tiba-tiba braking ada bunyi. Maknanya itu ada something wrong lah tu. Kena pergi check. Jadi benda-benda macam ni, anda lah sebagai owner kena alert.